Ada satu cara untuk mengeluarkan semua najis tersembunyi. Anda perlu senyap-senyap menggunakannya, kemudian mengejutkan semua orang. Tidak kira anda berumur 20-30 atau 50-60. Lelaki wanita tua muda semua boleh guna. Harga telah dipindah. Segera beli sekarang. Kami membuka jualan terus dari kilang. Pos percuma sampai ke rumah. Kurang dari 3 kali buang air besar dalam seminggu. Ini menandakan bekalan najis tersimpan. Anda hanya perlu sapukan 2 kali sehari. Najis keras, suka buang air besar, sakit di bahagian tubuh selepas buang air besar. Gunakan gel usus ini. Mengandungi bahan aktif polimer untuk melancarkan najis. Khas dibangunkan untuk mereka yang sembelit, untuk memberi lebih kebaikan kepada rakyat, supaya rakyat biasa tidak perlu lagi menggunakan ubat tradisional. Kami membuka saluran pembelian terus, menghapuskan peringkat pertengahan. Tiada kenaikan harga berperingkat. Pos percuma terus ke rumah. Semalam saya sapukan sekali. Dalam sehari saya pergi tandas 4-5 kali. Bukan mengkret, ia sebenarnya dapat mengeluarkan sampah dalam usus. Dan ia hitam dan busuk. Caranya sangat mudah. Produk ini sudah terkenal, terutama bagi mereka yang sembelit, susah buang air besar. 2-3 hari atau 4-5 hari baru pergi tandas, atau menghabiskan separuh jam untuk buang air. Cuba produk ini. Bantu mengatur fungsi pencernaan, melancarkan usus. Mereka yang susah buang air besar, tenaga lemah untuk menolak. Usus tersumbat, najis tertahan. Perut terasa kembung dan sakit. Badan kurus tapi perut buncit. Perlu berwaspada dengan fungsi pencernaan yang lemah dan metabolisme yang rendah. Gel pencernaan yang disyorkan Kementerian Kesihatan ini khusus untuk mengubati masalah pencernaan. Sekarang terus dari kilang. Beli sekotak pun pos percuma.